diadakan pada tahun 2005 oleh Profesor Datuk Dr. Muhammad Zamri Jainuddin, dan Balai Serap ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk jalankan penyelidikan dan juga untuk tujuan pengajaran bagi program astronomi Islam. Kajian dalam astronomi ini sebenarnya bidangnya luas, okey. Dia tidak tertumpu kepada kajian pada matahari, kajian pada objek-objek di langit sahaja. Dalam bidang astronomi ini kita boleh kaitkan dengan melihat anak bulan. Bidang astronomi ini sangat luas, okey, dan dia terbuka kepada pelbagai jenis lapisan masyarakat, dari kanak-kanak sehinggalah orang dewasa.